Dia sebelah saya ada satu pasangan sama dengan dua anak kecil. Saya duk perhati, pasangan ni duk bercakap macam pasangan lah, macam laki bini bercakap. Ada anak bercakap. Rupa-rupanya negara maju seperti mereka ni macam-macam jenis pasangan. Rupa-rupanya pasangan yang kita kata pasangan tu adalah bukan laki bini, laki-laki. Laki dan laki yang jadi bini dia. Kahwin sama-sama laki dapat anak, tak tahu mari kok mana. Adalah dia kata anak dia 2 orang. Saya tengok tu membayangkan negara yang kononnya maju. Adakah maju yang demikian yang kita nak capai? Adakah maju seperti negara-negara di sebelah barat yang dilihat maju tetapi tidak ada roh, tetapi masyarakatnya punah peranda? Maka tentunya kita kena beri kefahaman kepada seluruh rakyat dalam negeri kita ini dan juga rakyat dalam negara kita, Malaysia. Maju yang bagaimanakah yang kita nak negara kita ini? Saya sebut maju ini kerana apa? Kerana ada pula yang kata negeri Terengganu kita ni tak ada bangunan-bangunan tinggi. Mana pembangunannya? Yang kita nak tengok. Kalau buat bangunan tinggi pun nak buat apa?